Ada orang yang menyangka mereka mempunyai mata batin kerana sering merasai kehadiran makhluk gaib di sekeliling mereka. Jadi, orang-orang ini menghubungi saya kerana mahu mata batin mereka dibuka dengan sempurna supaya boleh melihat dengan jelas, bukan sekadar merasai sahaja. Namun, sebenarnya ini belum tentu mata batin. Mungkin ini sebenarnya gangguan jin. Jadi, terdapat selubung tenaga negatif yang mengelilingi diri anda, menyebabkan makhluk halus mudah mendekat dan sengaja mahu mengganggu anda. Sebab itulah anda seolah-olah dapat merasai kehadiran mereka. Apakah perbezaan antara orang yang mempunyai mata batin dengan orang yang diganggu jin? Perbezaannya ialah selubung tenaga negatif ini bukan sahaja mengundang makhluk halus, malah menarik nasib malam juga. Jadi, jika anda rasa anda boleh merasai kehadiran makhluk halus, tetapi pada masa yang sama, anda juga sering berasa malang, sering ditimpa nasib buruk, cita-cita tidak pernah tercapai, apa jua usaha sentiasa gagal, atau wang sekadar lalu sahaja, maka ada kemungkinan apa yang anda alami ini adalah satu bentuk gangguan, bukannya kelebihan. Oleh itu, apa yang perlu dilakukan bukanlah membuka mata batin terlebih dahulu. Sebaliknya, membuang tenaga negatif tadi supaya tidak menyebabkan gangguan lagi. Bagaimana caranya? Hubungi nombor di bio untuk mendapatkan nasihat.